segi sebutan syariat adalah hati, sebutan tarikat adalah kalbu. Jadi di sini pada perjalanan ainul yakin adalah melibatkan kalbu, penglihatan pada kalbu dan dapat melihat melalui kalbu. Pada perjalanan syariat melihat melalui mata zahir sahaja, melalui ilmu. Jalan di jalan tarikat ini adalah untuk menuju Allah adalah melalui zikir, mujahadah, murakabah, wirid dan suluk. Tujuannya adalah menyucikan hati dan menzahirkan keikhlasan serta cinta kepada Allah. Seterusnya jalan menuju Allah adalah melalui hakikat. Hakikat adalah hakul yakin, yang mana di sini menjadikan satu penyaksian hakikat bahawa segala sesuatu adalah perbuatan dan tajallinya Allah. Di sini mereka yang berjalan pada hakikat dalam kesedaran bahawa sesuatu yang berlaku, sesuatu kejadian atau sesuatu perbuatan itu melalui 7 sifat ma'ani itu adalah pentajaliannya Allah. Ibaratnya seperti seorang yang terbakar dalam api itu sendiri. Dia tahu, dia merasakan kepanasan, bukan lagi pada tahap ilmu seperti syariat, bukan lagi pada tahap pandangan seperti ainul yakin pada pandangan basyirahnya, tetapi pada pengalaman langsung yang mana dia merasakan sendiri tentang bahan api dan panas itu sendiri. Jalannya adalah untuk menuju Allah adalah melalui penzahiran rahsia. Tiada yang wujud melainkan Allah. Mengenal rahsia tentang tiada yang wujud melainkan Allah, wujud pada af'al, pada sifat dan pada asma. Ini merasakan pada mereka hakikat. Mereka yang berhakikat merasakan pada dirinya bahawa tiada yang wujud melainkan Allah melalui perbuatannya, sifatnya dan asma, pentajalian Allah kepada dirinya. Tujuan di sini adalah untuk menyucikan ruh daripada segala pandangan selain Allah. Jadi pada syariat adalah pada fizikal, pada zahirnya. Tarikat adalah pada batinnya, dan hakikat pada rasanya. Yang mana di syariat disebut hati, pembersihan hati. Tarikat disebut perjalanan ataupun pembersihan kolbu. Yang mana peringkat hakikat adalah perjalanan ruh. Jadi perjalanan menuju Allah melalui hakikat ataupun hakul yakin, yang mana penyaksian hakikat bahawa segala sesuatu itu adalah perbuatan dan pentajalan Allah pada dirinya. Ibaratnya seperti seorang yang terbakar dalam api itu sendiri. Dia tahu kepanasan api bukan lagi dari ilmu atau pandangan, tetapi pengalaman langsung.